Assalamualaikum semua. Selamat datang kembali ke channel saya yang tak seberapa ini. Kepada mereka yang telah lama mengikuti channel ini, dan kepada mereka yang baru saja sampai ke video ini ataupun ke channel ini, selamat datang. So dekat sini kita nak berkongsi tentang pengalaman-pengalaman sebagai ibu mengandung, sebagai ibu yang baru ada baby, especially for those who ada first baby. Untuk orang-orang yang dah ada 2-3 baby tu welcome juga, sebab mungkin you all bolehlah bagi kita orang mamis baru ni tips-tips ataupun sharekan pengalaman korang, apa yang korang pernah buat sebelum ni. Mungkin ada petua-petua tertentu kan, tapi kita nak yang palatau-palatau tu. Kita nak petua yang berfakta dan petua-petua yang kata ada kajian sahih dan sebagainya. So hari ni kita nak bercerita tentang apa? Hari ni kita nak bercerita tentang baby yang dah pandai bergerak. Okay. Masa baru-baru dapat baby dulu, of course lah baby kita tu tak pandai bergerak kan. Kita letak kat situ, dia stay je kat situ. Kalau kita letak kat atas meja pun agaknya selamat je dia dekat situ kan, sebab dia tak boleh bergerak. Tapi bila masuk usia 4-5 bulan ni, macam baby saya, baby Arham tu, dia dah pandai. Masuk umur 4 bulan tu dia dah pandai terbalikkan badan dia. Okey, terbalikkan badan dia tu mula-mula pandai mengiring. Lama-lama dia pandai meniarap, tapi tak pandai alih tangan. Tangan duduk bawah dia. So dia akan bising. Lama-lama saya tengok perubahan kan. Kita sebagai ibu tengok ni, kita rasa macam wah, anak kita dah besar, dah pandai kan. Lama-lama dia pandai alih tangan dia daripada bawah badan ke tepi ataupun ke depan. Lepas tu saya pun fikir, dah sebulan lebih dia ni pandai meniarap macam tu, tapi dia still tak boleh bergerak-gerak. Dan satu lagi saya pelik, kenapa dia tak boleh pusing balik terlentang. Daripada meniarap tu pusing terlentang. Tapi orang kata tak apalah, kita sabar je tengok, sebab dia masih dalam usia perkembangan yang kata bukan lambat lah, masih ngam-ngam katanya. Okay, lama kelamaan saya tengok dia dah semakin kuat tau. So sekarang ni bila mandi, kadang-kadang dia kocak air dengan kaki dia sampai air tu melambung ke atas. Saya pun macam, ya Allah, kuatnya dia ni. Lepas tu baru-baru ni baru-baru ni dia dah boleh bergulik-gulik atas katil. Saya macam impressnya. Dia dah pandai bergulik lah. Anak aku dah pandai bergulik-gulik lah. Macam tu. Bila dah pandai bergulik-gulik tu, maknanya dia dah pandai lah pusing daripada meniarap ke depan kan. Jadi macam yelah, kita sebagai ibu bapa ni janganlah terlalu cepat sangat. Anak saya tak pandai ni lah, anak saya tak pandai tu. Dan sebenarnya baby ni dia ada step by step kot untuk dia berkembang dari masa ke semasa. Dia dah takkan tiba-tiba nak terus pandai kan. Cuma baby Arham ni, dia masih lagi tidak boleh menyusu. Maksudnya dia dah boleh meniarap, dia tak boleh menyusu. Tapi dulu-dulu dia angkat kepala tu sikit je tau. Sekarang ni lepas tu dia boleh bertongkat siku. So kepala dia naik tinggi sikit. Baru 2-3 hari lepas saya tengok, dia dah boleh bertongkat dengan telapak tangan dia. Maksudnya lengan dia lurus naik ke atas, badan dia dah jadi semakin tinggi lah. Lepas tu dia mula angkat-angkat punggung. Saya macam, dia ni belum pada menyusu, takkan dia dah nak merangkak. Tapi ada orang cakap dengan saya, ada je baby yang macam tu. Dia tak menyusu waktu meniarap tu, tapi dia boleh merangkak terus. Macam tu. Tak tahulah baby Arham ni dia macam mana kan. Tapi nampak gaya memang kuat. Lepas tu saya selalu bagi dia susu dekat atas nursing pillow. 2-3 menjak ni saya tengok, bila saya baringkan dia terlentang atas baby pillow tu, atas nursing pillow tu, dia cuba untuk bangun tau. Maksudnya dia tegakkan kepala dia tu, dia tongkat siku dia tu di bantal tu, jadi badan dia tu jadi naik. Saya terkejut. Ada sekali tu saya nak bagi dia susu. Lepas tu
saya dah baringkan di atas nursing pillow tu, saya pandanglah ke depan sebab saya nak pastikan susu dia tu sekata. Tiba-tiba saya pusing balik, saya tengok muka dia dekat sangat dengan muka saya. Maksud saya berbaring, tapi berbaring separuh lah. Saya tengok muka dia dekat dengan muka saya. Rupanya dia dah bangun, cuba untuk bangun, dan dia tongkat badan dia, belakang badan tu dengan siku dia. Dia macam, ya Allah, dia ni dah nak bangun ke, dia nak duduk ke dia ni? Macam impress lah, sebab kita ni ibu baru kan, baru tengok anak kita macam tu. Cepatnya masa berlalu, padahal rasa baru je semalam kita dapat dia kecil lagi masa tu. Dan selain daripada tu, tangisan dia pun, baby ni rupanya dia berbeza-beza. Masa dalam pantang lain, bila dia besar sikit lain, sampai sekarang tangisan tu dia lain lah. Tapi Alhamdulillah sekarang ni jarang lah dia nak meraung-raung kuat tu. Cuma sekarang dia suka macam menangis-nangis yang minta perhatian, macam manja, macam Mami, ambillah baby, macam tu. Tak ada lagi dalam, bukan tak adalah, jarang dah lah yang meraung tu kan. So kalau dia lapar, dia nak tidur, itu ialah dia macam kuat sikit lah, dia nangis. Dan satu lagi tabiat dia ni, dia suka kepit-kepit. Itu yang paling mencabar sekali, menduga kesabaran. Bila kita salin pampers dia tu, kita nak bersihkan kat celah-celah tu, lepas tu kita nak pakaikan pampers, dia suka kepit-kepit. Bila dia kepit-kepit, pampers tu tak akan duduk di tempat yang betul kan. Saya risau takut bocor ke apa, sebab nanti kita nak solat semua kan. So kadang-kadang terpaksalah pujuk-pujuk dia supaya dia nak buka kangkang dia tu, supaya pampers tu duduk di tempat yang betul, dan kita pun boleh bersihkan dia dengan sesungguhnya lah kan. So rasanya itu sajalah untuk kali ini. Semoga kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Kalau you all ada apa-apa yang nak komen, nak sharekan pengalaman korang sewaktu membesarkan baby, tak kisahlah baby pertama, kedua, ketiga, even ke 9 ke 10 pun, silalah komen di bawah. So kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.